Kalau ada cash, boleh ke pergi beli dekat cawangan public gold? Pertama sekali, tuan-puan, public gold tak terima cash. Public gold kena buat online. Jadi macam mana kita nak beli emas? Pertama sekali, buka akaun emas public gold, beli dekat sini dulu. Bila beli dekat sini, boleh tak kita nak beli pergi ambil dekat cawangan public gold? Jawapannya boleh. Sebab dekat cawangan public gold ada mesin ATM public gold. Dekat mesin ATM tu, kita boleh keluarkan emas yang kita dah beli dalam apps ni dan keluarkan ikut mesin tu. Dan kita boleh pegang secara fizikal macam ni. Jelas tak? Jadi, secara mudahnya, tuan-puan nak menyimpan emas ni, pertama sekali buka akaun emas public gold. Yang kedua, boleh menabung emas dalam akaun GAPS tu. Yang ketiga, boleh ambil dekat mesin ATM. Ketiga syarat ni, tuan-puan simpan emas sangat-sangat mudah untuk dapatkan emas fizikal. Jadi, untuk siapa yang nak belajar simpan emas, boleh isi beg biru ataupun boleh klik link di bio untuk saya bantu.